guys, welcome back to Balkis Anis channel. So hari ni sebenarnya niat Balkis memang tak nak keluar, Balkis nak study. Tapi kakak Balkis ajak teman pergi beli barang untuk hari guru untuk anak dia. So kita pergilah, temanlah sekejap je. Dan balik Balkis akan buat kerja dan akan study malam ni. Sebab Balkis dah nak exam lagi seminggu, lagi 2 minggu, seminggu lebih macam tu lah. Beberapa hari, mungkin 9 hari, yes. So saya kena study. Kita orang akan jumpa dekat sana. So Balkis tak akan gerak selagi dia tak gerak. Sebab rumah Balkis lagi dekat dengan tempat yang Balkis nak pergi tu berbanding dengan dia. So dia gerak dulu, baru Balkis akan pergi. So let's go. Balkis tukar tudung sebab Balkis rasa macam tudung tadi tak meyakinkan langsung untuk Balkis buat video ni sampai habis. So I tukar tudung. Actually warna dia tak kenalah dengan I. So Balkis tukar. Now Balkis nak pasang ni. Korang tengok je lah. And Balkis akan buat time lapse. Okay. So tak adalah bazir masa tengok benda ni lama-lama. Dah siap mak. On the way tengah masak, bagi buat budu, timbun. Ni ikan singgang tapi belum masak lagi. Ni ayam goreng. Tak sabar nak makan dah. I nak buat air. Bagi buat teh ais bagi teringat teh ais. Bagi dahaga sangat sekarang. So sebab tu bagi buat teh ais. Sedapnya teh ais. Kecil-kecil. Okey, masukkan air. Bagi nak buat teh ais limau lah. Nak masukkan limau. Masukkan limau ni je. Senang. Rasa je. Sedap je. Sikit je. Okey, done. Kita masukkan ais. Sedap dok. Aku suka cawan ni bagi beli dekat IKEA. Besar. Kepala besar. Tak muat. Kepala besar kalau tengok video yang sasa tu. Okay.
Okay, dah masukkan ais. Sedapnya. Korang dengar. Ada yang puasa tu. Ada kan. Sedap. Ayam goreng I dah masak. Dia siap sedap makan dengan nasi panas-panas sekejap lagi. Kita dah masak nasi. Lepas tu makan dengan ikan singkang. Sedap dah. Bagi nak makan. Dah siap semua. Ada nasi. Nasi saya banyak hari ni. Saya dah lama. Bukan lama tak makan nasi. Tapi jarang-jarang. Kadang-kadang je makan nasi. Jom. Tengoklah saya makan. Tak adalah. Let's go. Saya je yang makan. Awak semua tengok. Okay. Ni bagi buat ikan singgang. Kita makan seorang-seorang hari ni sebab adik saya tak ada. Adik saya pergi balik Kelantan. So ada ikan tapi kepalanya dah tertanggal. Tada! Bagi masak. Bagi selalu masak ikan singgang, sup ayam. Sebab saya suka makan yang tu. Adik bagi cakap kan, bagi masak sup ayam. Dia cakap rasa macam duduk dalam hospital. Makan sup ayam je. Tapi saya suka. Okay. Ni budu bagi. Budu saya ada tomato, bawang, cili. Lepas tu limau. So kita nak ni dulu limau. Sedapnya ya Allah. Nikmat Tuhan. So kacau-kacau. Lepas tu ambil ni. Ajar pula. Tapi ni cara saya. Macam tu. Ambil ikan sikit. Panas. Nasi baru masak tau. Nasi panas-panas. Macam ni. Redok. Ayam goreng. Bagi sekali macam makan lauk macam ni baru ada selera. Kalau lauk-lauk yang kurang. Dah. Timun dicah dengan budu. Dah. Aku suka. Okay, ayam. Ambil tomato sikit. Lepas tu letak ikan. Lepas tu makan. Ambil semua ni. Makan. Kombinasi sempurna. Dah. Ambil ayam. Ni ada bawang. Ambil tomato dan ikan. Lepas tu kena ambil ni. Tak ada. Sedapnya.
Tapi ikan singgang ni tak adalah seperfect mak-mak kita buat. Ni style saya, apa ada je. Apa ada je. Ni last bite bagi setunjuk. Lepas tu I tak nak rakam. Nak makan, nak menikmati sendiri. Ayam. So korang yang lapar-lapar tu pergilah masak sendiri. Okay. Buang sikit dulu, banyak sangat nanti masin. Okay, ayam, ikan, cili, tomato. Lepas tu first makan dulu. Okay. Last bite ni sedap. Sebab rasa cili tu pedas-pedas. Oh, ni lagi sedap. Okay, tak jadi last bite.